tahu atau tidak perubahan apa yang paling besar, reformasi apa yang paling besar kita buat di Kedah dan di negeri-negeri SG4 apabila Perikatan Nasional memerintah? Perubahan paling besar kita buat adalah i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah kamu, kerana itu paling hampir kepada takwa. Kita bagi sumbangan, kita bagi pertolongan kepada rakyat, tak kira bangsa, tak kira agama, tak kira ada sokong parti politik apa. Kita berlaku adil dan saya yakin calon-calon Perikatan Nasional di hadapan ini jika menang di DUN dan juga calon-calon Perikatan Nasional jika menang di peringkat negeri Johor akan berlaku adil kepada semua bangsa, kerana Allah berfirman i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah kamu, kerana itu paling hampir kepada takwa. Dan itulah yang kita laksanakan di Kedah, di Terengganu, di Kelantan, di Perlis. Kita upah budaya, bagi sokongan dekat orang kita sahaja. Kita bagi sumbangan, bagi bantuan pada anak-anak untuk pendidikan, bagi sumbangan pada orang susah. Kita tak tanya sokong apa. Itulah perubahan paling besar. Yang keduanya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, antara momokkan yang orang katakan kepada rakyat supaya jangan undi Perikatan Nasional, PAS khususnya, adalah kerana ekonomi, faktor ekonomi. Saya nak kongsikan pada malam ini. Saya nak tunjukkan kepada anda semua, anak-anak muda yang menonton di live ini adalah sebelum Kerajaan Perikatan Nasional mentadbir negeri Kedah, pencapaian yang berbeza. Pada hari ini, Kerajaan Perikatan Nasional mentadbir negeri Kedah, Kedah berada di nombor 1 pelaburan dalam sektor pembuatan, nombor 1 Malaysia. Pelaburan dalam sektor pembuatan di bawah pentadbiran Kerajaan Perikatan Nasional. Sebelum tu tak dapat sampai macam tu. Yang keduanya, pelaburan di Kulim High Tech Park KHTP. Dalam tempoh 1996 sampai tahun 2020, 24 tahun sebelum Perikatan Nasional takbir Kerajaan Negeri Kedah, pelaburan yang dimasuk di KHTP cuma 50 bilion. Tetapi hanya dalam tempoh 5 tahun sahaja, Kerajaan Perikatan Nasional takbir negeri Kedah dari tahun 2021 sampai 2025, pelaburan masuk adalah 132 bilion. Pencapaian 24 tahun dibandingkan dengan pencapaian 5 tahun, menang yang 5 tahun itu bawah Perikatan Nasional. Mana banyak 132 bilion dengan 50 bilion, tuan-tuan dan puan-puan? Itulah pelaburan, pencapaian ekonomi di bawah Kerajaan Perikatan Nasional. Selain daripada itu, syarikat-syarikat gergasi multinasional datang melabur di Kedah. ANTS, syarikat Austria, datang melabur di Kedah. Syarikat Boeing Composite, syarikat komponen aerospace, syarikat kapal terbang datang ke Kedah. Porsche, jenama kereta mewah, datang 2022, menjadikan kilang pertama yang dibuka di luar Eropah adalah di Kedah. Syarikat-syarikat ini pun percaya dekat Kedah, percaya dekat Kerajaan Perikatan Nasional. Takkan orang Johor tak percaya?